Kau ingat perang zaman dulu sebab agama? Banyak kali semua pasal hutang. Bila kerajaan cipta duit, dia cepat belajar satu benda. Hutang boleh jadi senjata paling berkuasa. Contoh brutal zaman Rom Purba. Petani kecil pinjam duit nak tanam gandum. Bila tak mampu bayar, tanah dirampas, keluarga dijual. Siapa yang kaya? Bangsawan dan bank zaman tu. Rakyat biasa makin miskin. Bila hutang rakyat terlalu banyak, pemberontakan besar tercetus. Senate Rom terpaksa buat tindakan radikal, batalkan hutang, bagi balik tanah sebab takut negara runtuh. Tapi lepas aman sekejap, sistem ulang balik. Dan masa Eropah masuk zaman pertengahan, raja-raja berhutang gila-gila dengan bank. Bila hutang meletup, mereka lancar perang. Bukan pasal maruah, bukan pasal agama, tapi sebab duit. Nak bayar balik hutang, raja kena rampas tanah jiran. Musnahkan bandar, ambil emas, bayar semula. Sejarah ulang benda sama beratus tahun. Modus operandi berubah sikit je. Alasan baru, teknologi baru. Tapi punca, sama. Hutang, kuasa, duit. Hari ni pun, bank pusat cetak duit tanpa henti. Inflasi mencanak. Yang kerja keras, kena kejar bayaran, harga naik tiap tahun. Yang kawal sistem, makin kaya. Brutal truth. Kalau kau tak faham permainan hutang ni, kau jadi pawn, jadi hamba moden. Tapi jangan risau. Dalam next part, aku nak share macam mana nak main game ni dengan lebih cerdik, supaya tak terperangkap seumur hidup.